kita bacalah apa-apa sahaja antara selang-seli antara 4 rakaat dengan 4 rakaat yang kedua tu. Tidak ada isu nak berdoa, nak berzikir, nak baca Al-Quran, boleh sahaja. Tidak mestinya mesti selawat sahaja yang macam mana yang dibuat di Malaysia. Okey. Maknanya nak selawat pun tidak ada masalah. Nak baca selawat pun boleh. Tetapi jangan kita mengatakan ini sahaja yang boleh dibaca ketika selang antara solat tarawih. Itu satu kesalahan. Sebab Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para salafus soleh dan juga para ulama seperti imam 4 mazhab dan sebagainya tidak menetapkan apa-apa bacaan di antara selang-seli antara 4 rakaat itu. Tidak ada. Tidak ada masalah apa-apa sahaja. Malah kalau orang nak baca Al-Quran, contoh antara selang tu dia nak topak-topak untuk bacaan Al-Quran dalam bulan puasa untuk khatam sekurang-kurangnya sekali dalam bulan puasa, itu tidak ada masalah. Kita buat solat 2 rakaat, lepas tu kita isikan. Sama ada selawat, berzikir, baca Quran, itu tak ada masalah. Betul macam tu Doktor ya? Kalau diisi dengan tazkirah macam mana Doktor? Itu tidak ada masalah. Okey. Kalau nak buat tazkirah, boleh tidak masalah. Tapi jangan panjang lah. Sekadar 5 ke 10 minit dah sudah cukup. Nama dia tazkirah. Kalau 30 minit itu tidak nama tazkirah, itu nama dia kuliah. Itu ada kesilapan pencamah-pencamah lah. Sepatutnya tazkirah hanya paling panjang pun 15 minit dah sudah cukup. Kalau buat setengah jam, itu mungkin akan memberatkan sebahagian daripada ahli jemaah yang bekerja, yang musafir, dan akhirnya mereka tinggal begitu saja tanpa tunggu imam siap habis 8 rakaat.